sangat kuat mempengaruhi pikiran saya. Saya kena berhenti jawatan ini sebelum saya jadi dah tak larat buat apa. Dalam hidup ni sukar mencari ikhlas. Tuan-tuan ingat saya cakap pasal ikhlas ni, tuan-tuan tahu kata saya ikhlas. Mungkin saya mai kerana RTM panggil, saya kira RTM kata apa lah, mufti berapa kali panggil tak mai. Mai lah, dah kerja, tak kira orang komplain lah. Orang yang mengajak di masjid, tahukah dia ikhlas? Mungkin dia mengajak ikhlas, mungkin juga kena sampul. Orang-orang yang bersedekah dan memberikan kepada orang lain, ikhlaskah dia? Kita kena bertarung dengan diri kita untuk ikhlas. Betapa banyak manusia dalam, tuan-tuan tengok, Masya Allah, mufti, ustaz, banyaklah pahala dia. Pergi balik di akhirat kelak, Tuhan kata, itu bukan untuk aku yang kau buat. Tak ada. Makcik tepi jalan ni, dia buat semua benda. Tak hebat macam mufti pun. Tapi semua untuk Allah. Pergi masjid untuk Allah. Pergi dengar kuliah untuk Allah. Kerana Allah. Jumpa orang sedekah pun kerana Allah. Walaupun tak banyak. Semua masuk akaun. Hak hebat-hebat ni tak masuk akaun orang banyak. Kenapa? Kerana dia ada yang lain. Tuan-tuan. Semua kita kena susah hati dengan diri kita sendiri. Terhadap segala amalan yang kita buat. Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi SAW. Dia tanya tentang satu orang tokoh Arab namanya Abdullah ibn Jud'an. Dalam hadis riwayat Imam Muslim. Abdullah ibn Jud'an ni dia menghubungkan silaturahim, bagi orang makan. Masa jahiliah, sebelum Islam, semua dia buat benda baik-baik. Silaturahim, bagi orang makan, tolong orang susah. Aisyah tanya Nabi, ya Rasulullah, adakah itu memberi manfaat kepada dia? Nabi kata, la, tak memberi manfaat. Terkejut, kenapa tak memberi manfaat? Kerana kata Nabi, dia tak pernah sebutkan, Rabbi ghafirli yaumiddin. Ya Allah, ampunkanlah aku pada hari kiamat kelak. Maksud tu segala yang dia buat tu kerana dia tokoh. Dia suka, masyarakat pempuji dia, dia buat. Tapi ia tidak buat itu semua kerana mengharapkan keampunan Allah. Berapa banyak kita kepimpinan ni, saya, ustaz, dan yang telah buat tugas dengan baik. Tapi kita tak selit pun kerana Allah dalam diri kita. Walaupun kita suka kata, tak apalah kita buat kerana Allah. Kita kata di mulut kita. Tapi ia tidak membesar. Ia tidak benar di dalam dada kita. Saya sendiri kena duduk fikir. Hak kerja-kerja yang aku buat ni betul-betul kerana Allah ke? Aku buat kerana jawatan aku, tak tahu. Susah hati ke? Sebahagian pikiran itu sangat kuat mempengaruhi pikiran saya. Saya kena berhenti jawatan ini sebelum saya jadi dah tak larat buat apa. Supaya saya melakukan banyak hal tidak kerana jawatan saya. Saya lakukan hal-halnya kerana hanya semata-mata kerana Allah saja. Bukan tak boleh kerana jawatan kerana Allah, tapi dan banyak kadang-kadang ia mengganggu pikiran kita.